Seterusnya, soalan B. Puan Yati mampu menjahit 35 helai seluar panjang dalam masa 7 hari. Berapakah hari yang diperlukan oleh beliau untuk menjahit 100 helai seluar panjang yang sama? Okey, so masuk kat sini soalan adalah seperti nisbah. Dia nak cari 10 helai. Okey. So berapa hari? Itu maksudnya. Okey. Baik. So sekarang apa yang perlu kita buat adalah dua kaedah, sama ada unitari ataupun perkadaran. Okey, maksud apa unitari? Maksudnya kita nak cari satu helai memerlukan berapa hari. Itu menggunakan unitari. Kita nak cari satu helai berapa hari. Kenapa tak cari satu hari berapa helai? Sebab yang diberi ialah, soalannya ialah 100 helai. So maknanya kita kena jadikan helai itu satu. Okey. So macam mana nak jadi satu hari? Satu helai untuk dapat berapa hari? Okey, jadi kaedah unitari maknanya 35 sama dengan 7. So 35 ni helai. So macam mana nak jadikan satu helai? Bagilah dengan 35. Sebelahnya pun bagilah 35. Jadi saya akan dapat satu helai sama dengan 7/35 hari. Dah. Okey. Lepas itu saya soalannya nak berapa helai? 100. Jadi maknanya kalau 100 helai, maksudnya 7/35 kalilah dengan 100. Okey, dah. So apa nak buat? Okey, kat sinilah pentingnya kelebihannya orang yang hafal sipir. Macam cikgu dah cakap, macam biasanya yang nombor bulat dengan penyebut ni boleh dipermudahkan. Tapi nampak gaya macam tak boleh. Boleh kalau CP5 boleh. Kan? Okey. So, kalau tak boleh, awak tengok pula dengan atas. 7 dengan 35 ni, ada kaitan tak? So, jawapannya ada. Sebab yang hafal CP. Maknanya CP 7. So 7 kali berapa dapat 71? 7 kali berapa dapat 35? 5. So jadi jawapannya akan menjadi 1/100 bagi dengan 5. So jawapannya 100 bagi 5 ialah 20 hari. So jawapannya ialah 20 hari untuk disiapkan. Okey? Baik, itu satu cara. Unitari. Kalau yang pakai perkadaran, okey, so jom kita buat 35 sama dengan 7 hari nak 100. So macam mana, apa perkadaran 35 boleh jadi 100? Apa perkadarannya? Ataupun apa berkadar 35 dengan 7 hari? Dia ada dua cara. Okey, jadi katakanlah yang kita nak cari yang ini. Okey, so apa perkadarannya? Baik, cuba awak tengok sini. Macam mana 7? Pensel warna lain, biru. Macam mana 7 boleh jadi 35? Ataupun 35 macam mana boleh jadi 7? Jadi terpulang mana-mana. So katakanlah saya 35 nak jadikan 7, maknanya saya kena bahagikan dengan 5. So yang bawah ni pun juga kena bahagikan dengan 5. Itu maksud perkadaran. Jadi 100 bagi 5, jawapannya lah 20 hari. Okey, boleh.
Okey. Ataupun terbalik. Awak gunakan perkadaran antara 7 macam mana darab 5. Okey, saya buat lagi lah. Okey. Macam mana 7 boleh jadi 35? Darab 5. Maksudnya bawah ni pun darab 5. Apa darab 5 sama dengan 100? Apa darab 5 sama dengan 100? Apa itu? Ialah 100 bagi dengan 5 pun boleh. Itu perkadaran. Okey.